Sebab tu agama Islam ialah agama yang mengajar kita duduk dekat dengan alam. Bila mana Nabi nak ajar kita tawakal, Nabi suruh tengok macam mana burung tawakal. Tu hadis pertama dalam buku ni. Bila mana Tuhan nak suruh kita tengok keindahan alam, suruh tengok unta. Bila mana Tuhan nak ajar kita tentang kesilapan dalam hidup, Tuhan suruh tengok burung gagak tu. Burung gagak ni ialah satu burung yang Tuhan sebut, mention dalam Quran lepas cerita anak Nabi Adam dalam surah Al-Ma'idah. Dia mari satu ayat lepas bergaduh Habil Qabil apa semua tu. Habil mati, Qabil tak tahu nak urus macam mana jenazah adik dia ni. Tuhan pun sebut faba'atsallahu ghuraban, kami hantar kepada mereka ni untuk tengok burung gagak. Burung gagak ni tuan-tuan kena tahu kecerdasan dia. Tuan-tuan boleh buka dokumentari banyak, boleh cari. Antara burung yang paling cerdas, walaupun banyak unsur mistik letak pada dia, ialah burung gagak. Kecerdasan burung gagak ialah menyamai kecerdasan manusia berusia 7 tahun. Kecerdasan dia. Dan antara benda yang menarik pada burung gagak ni, kalau berlaku kematian dalam komuniti dia, dalam kawanan dia, mereka akan belajar sebab apa kawan ni mati. Contoh, ada satu ekor dalam komuniti dia tu hinggap dekat mana tiang elektrik mana, kena renjatan, kena karen apa semua, mati. Mereka akan pergi tengok jenazah kawan tu, bangkai kawan tu, dan mereka akan duduk tenggek dia macam menung lama. Lepas pada ni tak boleh pergi dah tiang ni. Mereka buat benda tu. Dia ialah binatang yang mengambil pengajaran dia terhadap kematian. Sebab tu kita tak jarang tengok burung gagak yang seko je. Dia mesti ada komuniti dia. Dan satu benda yang menarik pada burung gagak ni ialah dia boleh bercerita dekat generasi bawah dia. Okey, dulu kita punya saudara ni bab menakah dia cerita macam tu lah. Dia pergi kat tiang elektrik ni, tak tahu apa kiri kanan pun, duduk kena karang. Hampa ni yang kecil-kecil yang dia ikutlah perangai bab menakah tu, tak reti. Dia sampaikan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di BKL kan, saya mak mentua saya ni bekas pencen di BKL. Dia kata antara masalah yang di BKL pernah hadapi dulu ialah serangan burung gagak di setengah-setengah tempat. Jadi hantarlah satu unit ni untuk tembak burung gagak di mana-mana tempat lah. Bila mana tembak burung gagak ni, dia ada komuniti dan dia cam kita. Dia cam kereta di BKL, dia cam. Apa mereka buat tuan? Mana-mana kereta di BKL, dia orang angkat puak, dia orang berok ramai-ramai atas kereta di BKL. Benda tu berlaku more than 5 years, lebih 5 tahun. Sebab burung gagak boleh ingat muka kita 5 ke 7 tahun. Dan kenderaan kita dia boleh ingat, dia boleh cam. Dan dia setakat bukan boleh ingat, dia wariskan pada komuniti dia. Tu antara pusaka mereka. Mereka kata okey, ni muka tak boleh percaya. Hampa jumpa apa berok muka ni. Sebab tu Tuhan hantar burung gagak. Tapi kalau kita banyak dengan gadget hari ni tuan-tuan, kita akan kurang lah benda tu. Kita akan kurang. Elemen tu kita akan kurang. Kita di Perlis ni alhamdulillah, elemen alam masih lagi kuat. Masih sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Burung bukan setakat burung gagak, macam-macam jenis burung duk ada. Macam-macam jenis burung yang duk ada dan kita boleh tengok. Kita boleh belajar daripada renungan. Dan macam-macam jenis binatang yang mengelilingi kita, tumbuhan-tumbuhan yang ada sekeliling kita. Sebab tu pakar psikologi, pakar neurologi, orang-orang yang kaji otak, kaji jiwa ni tuan-tuan, mereka kata cara nak ubati orang yang kurang keyakinan ialah dia kena pergi ke alam semesta. Pergi tengok alam sekeliling. Kalau dia rasa tak ada orang angkat nilai diri dia, tengok haiwan sekeliling dia. Haiwan-haiwan yang hidup dalam keadaan tak ada jaminan makanan dia orang hari ni dapat banyak mana. Benda tu berlaku. Sebab tu kita bangkit awal pagi, antara ayat yang Nabi suruh kita baca ialah 10 ayat akhir daripada Ali Imran. Dalam ayat tu Tuhan suruh kita tengok alam. Tengok alam sekeliling. Tapi kalau duduk tengah bandar, payah nak tengok. Kita tengok dalam keadaan yang palsu. Ada pun pokok plastik yang memang orang tak siram dah pun. Pokok plastik tunggu naik debu je lah kalau dekat rumah pun semua. Tapi benda-benda tu kita kena hargai. Sebab tu agama Islam adalah agama yang mengajar untuk kita dekat dengan alam. Tujuannya ialah untuk kita dapat hidup dengan realistik.
Sebab makhluk yang paling bimbang dengan rezeki dan yang paling mudah putus asa ialah manusia. Makhluk yang paling bimbang. Sebab tu tuan-tuan takkan tengok haiwan putus asa, tak ada. Tuan-tuan pergilah mana-mana tempat, burung gagak ke, duduk atas jambatan ke, naik atas jambatan Pulau Pinang, terjun, putus asa hidup. Tak ada burung buat macam tu. Yang duk buat macam tu ialah orang. Sepanjang tuan-tuan tengok, tuan-tuan dengar mana-mana yang terjun bangunan ni ialah orang. Tak ada kucing terjun bangunan, tak ada beruang terjun bangunan. Harimau yang sudah mengalami kepupusan pun, mereka tidak membiarkan diri mereka tu kalah dengan alam, kalah dengan keganasan manusia, kerakusan manusia ni. Mereka tetap survive. Jadi itu ialah nilai-nilai yang kena ada. Tapi dia bermula pada ucapan lah. Benda ni kita semua sedang belajar. Saya sendiri pun tengah belajar macam mana untuk menjadikan diri kita ni mudah mengungkapkan perkataan-perkataan yang baik.